Salam geng, racun kali ni kita ada tablet gaming terbaru daripada Red Magic. Inilah dia, Red Magic Astra 2 Gaming Tablet. First thing kan, saya ingat Red Magic ni dia sekadar upgrade proses macam biasa lah kan. Sebab Astra sebelum ni pun memang dah laju gila. Tapi lepas beberapa hari saya pakai sendiri, baru saya sedar kalau Red Magic sebenarnya bukan upgrade chipset semata-mata tau dekat tablet ni. Diorang upgrade benda yang kita tak nampak dekat spec sheet dia, dan satu features yang memang saya tak expect tu, Red Magic masukkan juga teknologi liquid cooling yang biasa digunakan dekat PC gaming dengan AI server tu dalam tablet ni. So, yang ni memang gila geng. Ada lagi yang best tau. Kalau korang nak tahu, jom kita mulakan racun sekarang. Macam biasa, kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. So, untuk kotak dia sendiri, macam korang nampak, semakin nipis sekarang ni. Dekat sini tulisan gaming tablet, Red Magic. Dekat sisi ni tak ada apa, Win More Games. Dekat belakang ni ada spek dia sikit. Red Magic Astra 2 Gaming Tablet, warna Star Frost tau. So jom kita buka sekarang. Once korang buka je, memang terus nampak lah tablet tu sendiri. Letak tepi dulu. Lepas tu dekat dalam kotak lagi ni, dekat sini korang nampak lah ada dia punya kabel pengecasan warna merah, favorite Red Magic, C2C. Lepas tu dekat bahagian sisi yang nipis ni, kita cuba tengok dapat apa. So just dapat stiker sahaja, tiada adapter. Macam biasa, korang kena beli asing. Benda pertama yang saya perasan bila pegang Astra 2 ni, dia memang ringan. Berat dia cuma 363 gram dengan ketebalan 6.9mm je. So, bila main game lama tu pun, tangan tak cepat lengur tau. Yang saya suka tu, Red Magic ni dia tak kacau tau identiti dia. Sekali pandang, terus orang boleh tahulah yang ni memang Red Magic punya tablet. Dia masih ada transparent design, RGB lighting dekat belakang, dan kamera dia sekarang rata, dia tak terkeluar macam kebanyakan tablet lain. Nampak benda ni kecil, tapi bila letak atas meja untuk edit video atau main game, tablet ni memang tak bergoyang langsung. Lagi satu yang saya suka dekat sisi dia, ada magic key tau. Default dia memang buka game space, tapi korang boleh je tukar nak buka aplikasi ataupun benda lain macam flashlight, kamera kan. Features macam ni bila dah biasa guna memang susah tau korang nak tinggal. Lepas tu kita nak cerita pula pasal display dia. Saya ingatkan panel dia lebih kurang je lah dengan model B4 ni. Rupanya memang nampak perbezaan dia. Red Magic bagi panel OLED 9.6 inci dengan resolusi 2.4K dan refresh rate sampai 185Hz. Mesti ada yang fikir kan, alah 165 dengan 185Hz tu tak jauh beza. Saya actually fikir macam tu juga sampailah saya scroll menu main game. Memang animation dia kan lagi smooth tau. Lagi satu bezel dia pun memang nipis, cuma 4.9mm je. So bila main game tu rasa macam screen tu lebih besar tau daripada size sebenar. Brightness pun tinggi kan. So kalau guna dekat luar rumah tu dia masih clear lah. Tapi benda yang saya paling appreciate tu sebenarnya dekat touch dia. Astra 2 ni dia guna custom Synaptics touch chip yang baru tau, dengan average touch sampling rate tu 300Hz, dan untuk dia punya instant touch sampling rate tu boleh pergi sampai 2000Hz tau. Maksud dia apa? Bila kita sentuh screen dia, dia memang cepat register tau. So kalau korang nak main game FPS ke, main MLBB ke, memang boleh rasa respon dia tu sangat-sangat laju. Performance pula memang tak perlu sembang panjang lah, sebab model ni pakai 8 Elite Gen 5, chipset flagship terbaru daripada Qualcomm. Korang boleh tengok sendiri, Antutu dia memang gila tau. Tapi kan, satu lagi benda lah, ramai orang selalu terlepas pandang kan, sebenarnya ada dekat Rekod R4 tau. Saya pun dulu ingat chip ni dia sekadar marketing, rupanya tak dia ni kan macam partner tau kepada Snapdragon. Snapdragon ni fokus dia dekat kerja berat macam CPU, GPU kan. Manakala Rekod R4 pula, dia uruskan benda yang macam background dia tau, macam touch response dia, rendering, AI upscaling, pengurusan kuasa dan cooling dia. Sebab tu, masa gaming lama, FPS dia lebih stabil dan penggunaan bateri pun lebih efisien. Benda ni kita mungkin tak nampak dekat benchmark, tapi bila kita main kan sejam dua tu, baru kita rasa tau beza dia. Seriously saya tak expect lah kalau Red Magic masukkan juga liquid cooling macam phone gaming diorang dekat tablet. Yang ini rasanya first time lah saya nampak tablet ada features macam ni. Yes, benda ni dia bukan hype atau marketing semata-mata, tapi memang liquid cooling sebenar yang diorang pakai ni kan, fluorinated liquid ni, material yang sama tau digunakan dalam AI server sebab pembinaan haba dia lebih efisien dan dia tak mengalirkan elektrik. Dia gabungkan dengan liquid metal 3.0 dan vapor chamber yang lebih besar. Red Magic claim performance dia boleh kekal stabil walaupun gaming lama. Dan claim kali ni memang real for the first time untuk chip 8 Elite Gen 5 ni kan. Dapat suhu bawah 40 degree main Woodin Wave setting rata tekanan 90 FPS.
FPS stabil, smooth, lagi sedap lah dari gaming phone dekat flagship diorang tu tau. Untuk PUBG, Delta Force, NT, even game AAA saya dah try kan, macam Cyberpunk pun dapat running dengan tersangatlah smooth tau. Dekat sini lah saya dapat rasa kalau A100 gaming tablet ni dia betul-betul berbeza tau daripada tablet Android lain dekat pasaran. Sekarang kita akan sembang pasal software dia dulu. First kali untuk masuk dekat dalam game space ni, korang just tekan je button dekat atas ni lah. Untuk yang tak tahu, saya akan tunjuk sekali lagi. So once dah masuk je dekat dalam ni kan, korang akan nampak lah ada banyak game yang korang install. Lepas tu dekat dalam Super Base ni ada banyak fungsi lain lah. Antaranya kita ada Gravity X tau. Yang ni kalau korang nak connect dengan controller nak main game AAA. Lepas tu ada Red Magic Time, ada plugin library pun, banyak fungsi lain yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Lepas tu ada Mora dan macam ni je lah. So sekarang kita akan masuk dekat dalam game. Contohnya kita ada PUBG kan. So dekat dalam ni pula kan, once korang swipe je, nanti ada banyak lagi fungsi in-game yang ni yang paling best tau. So dekat bahagian sisi kanan ni korang nampak kita dah aktifkan liquid cooling. Lepas tu ada IMG analysis ni kalau korang nak tahulah kan pada benda dalam game, korang just swipe lah. Dia lebih kurang macam Google Circle lah yang bulat tu kan. Dia akan bagi tahu dekat situ. Lepas tu kita back, kita swipe lagi. Dia macam circle to search tu lah. Dekat sini ada AI assistant lagi kan. Dan korang nampak lah ada fungsi lain macam refresh rate, info, bypass charging, gamepad, RGB kan, dan banyak lagi. Next dekat sini sound. Lepas tu yang ni dia punya brightness dan boleh boost lagi performance kepada rise kan, depend lah korang nak pakai mana. Dan kalau tengok dekat bahagian sisi sini pula dekat tepi ni, ada banyak lagi fungsi lain tau. Yang paling best dia ada tactical coach tau. Bila korang aktifkan nanti, dia akan macam bagi tahu korang lah, macam tactical kan, dia akan advise korang lah masa korang tengah gaming. Lepas tu dekat sini ada voice control pun best. Bila korang aktifkan nanti, korang just letak je button tu dekat mana yang korang nak. Macam saya contohnya kan, saya tekan dekat reload, bila saya sebut je reload, dia akan auto reload tau. Lepas tu kita ada yang lain macam biasa lah. Kita ada height sensitivity wheel, yang ni dia punya button tu lebih responsif. Ada eye trigger, dan kalau korang rasa nak bagi senang lagi nampak enemy, dia ada satu lagi fungsi yang macam kita tahulah ada hunt. So bila korang aktifkan je button ni kan, ni korang boleh pilih dah nak macam mana, eagle eye, ultra clear kan. So kita back balik. Next lagi dekat sini, dan last sekali dia ada juga sound equalizer untuk bagi lagi senang lah nak dengar tapak enemy kan. Tapi ni kena pakai korang punya earbud lah. Dan last sekali ada Diablo mode. Fungsi gaming dia memang banyak gila tau. Sound dia bagi saya kan, even korang tak pakai earbud pun dah sedap. Sebab dia stereo speaker kanan kiri dekat sini. Bila tembak, memang layan tau. Senang je nak dengar enemy kan bila tengah jalan step dia tu kan. Lepas tu gyro pun accurate kan. Okay, bila processor dah power macam ni, of course lah kan, terus fikir pasal bateri dia. Nasib baik Red Magic kasih 8300 mAh dengan pengecasan pantas sampai 75W. Tapi yang lagi best tu kan, actually dekat dual USB-C. Yes, tablet ni ada dual port pengecasan dia tu. Satu dekat sisi, satu dekat bawah kan. Yang mana dia ada support jugalah USB 3.2 Gen 2. Dia ada display port dan pemindahan data sampai 10GB tau. So kalau nak sambung monitor, SSD ataupun keyboard pun masih ada port lain lah untuk charging. Okay, kalau sebut pasal kamera, tablet ni biasanya bukanlah device utama yang orang beli untuk ambil gambar. Tapi kalau nak scan dokumen, video call, meeting ataupun rakam konten yang simple tu masih lebih daripada cukup tau. Depan dia ada 9MP dengan AI enhancement. Yang menariknya modul kamera depan dia ni kan, dia sangat kecil tau. So paparan skrin tu nampak lebih clean. Belakang pula ada 13MP dengan AI lah untuk hasil gambar yang lebih jelas dan warna yang lebih natural. Dari segi durability kan, model juga dia support IP54 water resistant dengan unique dust proof design. Lepas tu dia pakai premium metal frame dengan glass accent back dan juga Corning Gorilla Glass 3. So, kesimpulan dia dekat sini, kalau korang tanya saya kan, adakah Red Magic A100 gaming tablet ni dia sekadar refresh model lama? Jawapan dia memang tak tau. Hampir setiap bahagian dia ada penambahbaikan yang kita boleh rasa masa kita guna. Red Magic ni dia tak cuba buat tablet ni untuk semua orang tau. Dia orang memang buat tablet ni khas untuk gamer. Dan sebab tu, saya rasa kalau korang memang cari Android gaming tablet yang betul-betul fokus pada prestasi dan cooling, A100 ni memang wajib masuk dalam shortlist korang. So, apa pendapat korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di Racun-Racun seterusnya. Assalamualaikum dan setia racun.